Ohayo, Intan Makcik. First day, kita start dengan pagi yang penuh dengan cabaran. Sejuk, tapi aku rasa just nice je. This lagi aku pakai heat tag. Lepas tu luar aku pakai ni lah, long john. Jaket aku tak terpilu. Sekarang pukul 9.30 untuk kita menuju ke tempat yang ikonik, iaitu tempat yang ada dalam movie Kimi no Na wa. Last time aku dengan Pak aku dah pergi dah. Kali ni nak bawa wife pula. Kita bawa dia. How's your feeling? Excited and jet lag. Rasa macam nak sambung tidur. Kalau kau duduk kat hotel yang aku duduk ni, dekat area Tamachi ni, dia ada satu stesen dekat lah, lebih kurang 400 meter je jalan kaki je. 5-10 minit jalan kaki, lepas tu kita sampai ke dia punya JR station. Kalau korang datang Tokyo, make sure korang jalan kat laluan yang benar. Macam ni. Dia dah bagi saya siap. Ini untuk jalan terus, ini untuk jalan ke belakang. Ada kalau dia tak ikut rule, tapi lah dia. Google Maps adalah salah satu kawan terbaik korang bila korang kat Tokyo. Dia siap bagi tahu live update lagi dekat stesen apa, korang kena tunggu pukul apa semua kat platform apa. So aku rasa tak payah install apps lain, just guna je Google Maps. And aku nak ke Sugar Shrine, ambil masa juga setengah jam lah. Tapi sekarang ni kita kena tempat tu Sugar Card daripada Y. The next station is Hamamatsu-cho, the Yurikawa Line. Laju. Kat Jepun ni memang aktif lagi main Pokemon. So kita akan switch lane ke Ginza Line pula. Pakai iPhone. Sebab iPhone demi Suica Card ada built-in dalam phone. Android bukan tak boleh. Macam Google Pixel ni, dia applicable untuk region dia je. Untuk region Jepun. Kalau region lain, Malaysia tak dapat detail. Dia tak bagi guna untuk install kat Suica dalam Google Pixel. Tapi iPhone boleh, tak ada hal. 広く空いているところがあります。足元 Zaman sekarang pun kat Tokyo kan ada je orang macam komen. Berada ni bacaan 18. Last time aku pun mencari-cari juga kat mana Sugar Shrine. Dan kali ni pun aku pergi pun kita cari-cari juga sebab tempat dia agak pelusuk dalam kawasan perumahan orang macam tu lah. Aku ikut je. Aku rasa ni diorang ni pun nak pergi Sugar Shrine. Mungkin peminat anime juga. Berat dobek ni. Aku rasa menyesal pula bawa kamera. Drone tak apa. Kamera tu lah. Untuk video kali ni aku nak shoot all the way guna semua Action 4 je yang aku ada. Sebab aku memang suka gila dengan kualiti yang Action 4 ni bagi daripada DJI. Dia punya natural colour and flat colour profile dia pun nanti bila kena lighting kan macam standard lah. Action cam ni kalau kau ada lighting yang baik, kalau berkamera kau memang nampak super lah. Aku suka. Kat Tokyo ni memang padat dengan penduduk dia kan. Dia limited parking. And parking ni memang mahal. Sehari lebih kurang 2,420 yen. After a few minutes berjalan daripada stesen tadi, aku dah sampai dah. Ni je. Inilah dia untuk korang-korang yang ada dalam anime Kimi no Na wa tu. Inilah tangga dia. The exact location dia kat sini. Ramai tak ramai orang. Kalau kau tengok street depan tu, like street tu kan, itu pun capture dalam anime Kimi no Na wa tu lah kat bawah tu. Memang cantik lah sebenarnya. Kat sini dah bagi orang ni siap lah kena drone. So dengan kata lain kat sini dulu mesti ada orang pernah fly drone daripada Metropolitan Police Department. Yang kat depan ni pun, jalan ni pun ada exact location kat sini kot. Ada dekat dalam cerita Kimi no Na wa. Dapat tak? So nice. You watch the anime Kimi no Na wa? Wah, so dia ambil gambar kita orang. Ada kata mas. Macam tu je. Dia ambil gambar kita orang. Tersenyap kat belakang. Lepas tu dia datang jumpa kita orang. Dia minta permission nak airdrop gambar. Bye bye Kimi no Na wa. Kesibukan orang Tokyo. Tak tahu dia tengah buat apa ni. Dia tengah salin harta karun. Kehidupan kat Tokyo ni memang padat gila dengan manusia. Tu dia. Shinjuku Crossing. Mana tu? Daripada tingkat B2, baseball, softball, tenis, semua running, semua sampailah ke season sport. 8 tingkat Lepas tu ni memang mall paling besar lah untuk jual barang-barang sport macam ni. Asics ada, Nike Run ada, Hoka pun ada, New Balance ada. Walau weh, cuci mata. Kalau ni lawa, kalau ni striking lah. Macam Hoka pun ada. Ambil tak kalau hitam, lari kena nampak. Kena yang mulia. Berapa? 427. Harga Nova Blast 5 kat sini RM400 Malaysia lah. Plus minus. So kalau kat Asics Malaysia, Nova Blast 5 600 Kat sini kau akan dapat 400 Bagi aku baloi. Okey. Approve. Memang handsome lah. Pak yang suka ni, Alpha Fly. Memang handsome lah. Kalau yang ni dia ada plate siap.
Mantap. Ni ada plate pun fully plate. Ni memang bahagian-bahagian Nike semua. Bahagian Nike. Aku sebenarnya macam berminat dengan Nova Blast 5 ni. Especially kali ni. Asics ni dia execution tau, dia lagi lembut kalau compare to Nike tu. Walaupun Nike tu dia jenis untuk race juga, tapi dia cushion dia takut tak selesa bila lari. So aku rasa yang ni untuk keselesaan. Tapi kena sarung dulu, tengok macam mana. Tapi kita fikir kemudian. Kita pergi orang suka dulu. Kan Nike punya sweater ni nampak premium, serius nampak lawa. Baik ni. Pakai di office. Lepas kita orang tengok kasut Nova Blast, Nike Vaporfly, Samba, macam lagi New Balance semua, Patagonia semua ada tadi. Dia pun memang susah untuk kau cari tempat duduk. Mana duduk kau duduk je. Satu lagi tu sampah. So next kita akan gerak ke Shimo Kitazawa untuk cari selam barang-barang vintage. Alhamdulillah cuaca hari ni memang bayar. Dia macam tak sejuk sangat, tak panas sangat. Memang just nice lah untuk korang jalan-jalan Tokyo hari ni. Kucing tu kat situ. Nampak tu? Tapi kita tak pergi sini ni. Kita akan pergi nanti. Jom. Straight. Tempat yang kita turun tadi. So basically kat Jepun ni kau tak boleh pakai TikTok tau. Even kau on VPN pun dia tak boleh nak detect. So kita tak boleh nak search restoran halal dekat di sini pakai TikTok. So aku rasa kita jalan je lah. Shima Kitazawa Station. Punya ni stesen baru yang tak boleh guna Metropass. So kita orang tak boleh gunakan kita orang punya Tokyo Metropass lah. Oh sebenarnya saya buat basikal lah. Tak nak basikal lah. Itu dia ada anak anjing. Api. Oh bagi makan. Dah lalu ada Japan Hand Market. Macam pasar karat lah. Timing ni memang ngam untuk Shopee. Kat Jepun dia terkenal dengan silver lah. Dia bukan gold tau. Dia tak main gold dengan aku. Dia main silver. Dia suka aksesoris. Untuk Jepun ni dia lebih appreciate art and craft daripada dia punya air tangan sendiri. Which is silver lah dia pakai. Nampak kan? Cute gila. Kan? Ni art berat ni. Kalau Kabe, Zalika tengok ni, mesti dah suka. Cup coffee tu. Coat. Nampak? Necklace ni. Sorry. Kita kena kopi dulu kan kat sini kan. Lepas kena kopi, baru kita kopi dia strong daripada coklat dia, which is nice. So kita baru lepas minum kopi, habis keluar je dah nampak second street kat belakang ni. Dah teracun mata lah. Jalan kita explore kiri kanan tengok ada apa. Ni kedai muzik. Musician. Kat area Shimo Kitazawa ni penuh dengan kedai-kedai bandel, kedai-kedai thrift shop lah. Untuk korang yang kaki selam tu, nak selam baju lebih mendalam, lebih bagi lemas ni tu kan. Area sini. Kami cuak. Tapi mission aku ni, aku nak try cari seluar dikis semua RM1,000 kan. RM1,000 yang bersama kan lebih kurang dalam RM30 lah. Nice. Nike. Macam thrift open space. Wah, ni tempat pokok-pokok lepak untuk pacak. Dia yang pacak boleh lepak situ minum kopi kan. I ada observe kalau orang-orang dekat Shimo Kitazawa ni kan, dia orang punya fashion tu macam next level sikit lah. Harajuku kita tak tengok lagi. Kat sini memang dia orang punya fashion tu memang lain macam sikit. Dia orang macam kenal barang. Cerita. Orang kata kenal barang. Oh, ni mahal. Oh, kedai-kedai rare sini pak. Kedai dia, kedai basement bawah tanah ni. Tengok dia jual apa. Ni sumpah lawa. Kecil kat situ. Habis menyelam. Tapi tak ada tangkapan dah kali ni. Kahat. Sederet ni memang semua kahat. Baik ni tapi XL pula. Not bad. Size S doang. Murah ke? Tak thrift store. Macam menarik kedai ni. Macam promising. Oh. First terus jumpa champion. Wah, kualiti lawa macam ni okey lah. RM40. Special. Ada kali hitam, ada kali hitam. Cuba cari kali hitam. Memang kena dengan saya aku lah. Jaket Patagonia apa ada ni. Harga dia RM5,000, RM6,000. Lebih kurang dalam RM100.5. Kira murah weh. Serius kira murah. Ini baik. Ada defect sikit kat sini. Nah, pegang. Okay, thank you. Arigatou gozaimasu. Pak guna wise senang. So aku dapat selama ni dapat 3 benda lah. 15,000 yen, lebih kurang dalam
Arigatou gozaimasu. Ada 2 sweatshirt, 3 sweatshirt, 1 keluar. Next kita pergi ke Second Street pula. Tengok Second Street. Dia dapat beg baru. Suasana petang. Lagi sejam nak maghrib dekat Shimafukuzawa ni. Dan sekarang ni kita nak proceed ke Tokyo Jami. Masjid lah, masjid terbesar yang ada kat Tokyo. Our naik train sini lah. Memang berimpit. Just in time sampai kat Tokyo Jami. Tu dia. Betul-betul kat tepi jalan masjid tu. Tu dia punya train station. Naik kaki sikit sampai dah. Besar, kira besar. Wuduk dengan Mas Lisa. Kat wuduk, slipper dia bagi, toilet kat situ. Kita ambil wuduk, terus kita pergi ke ruangan solat depan ni, silap aku tadi. Oh, bau kuat lah, bau kopi dia memang sangat kuat kat sini. So, tempat solat dia kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Alhamdulillah. Sejuk. Assalamualaikum. Ada sekumpulan pelajar-pelajar daripada Jepun. So sekarang ni tengah menunggu waktu maghrib. Ramai maybe student ataupun orang luar yang datang nak melawat. Memang masjid yang meluas gila. Pak lampu dia pun cantik. Subhanallah. Kalau aku nak cari jodoh, aku rasa mungkin ada kat sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat, alhamdulillah baik. Halal shop. So semua barang dalam ni semua halal. So masa ni lah aku nak beli kuda-kuda. Ni kuda-kuda. Aiskrim ada. Hui. Dalam ni semua dijamin halal lah. Coklat pun ada. Mungkin coklat pun ada. Kalau pergi Family Mart macam yakin tak yakin nak beli kan. So kat sini kedai halal ni memang kita yakin lah. Kerana semua halal. Menarik. Aku nak try. Untuk dinner, kita makan dekat Istanbul. Kebab Sam, 500 yen. Kebab wrap, aku ambil mix, 250 yen. So dapat 2 lah. Pada 2, ni dia. Hai, pedas. Makan kebab, bukan negara orang. Rasa dia tempat lain. Padahal kebab je pun. Dulu aku pernah beli van kat kedai ABC Mart tu. Kecil ke? Dah kecil. Dia macam tak adalah macam besar macam ni. Sekarang dah makin besar gila. Lepas tu sebelah ni dia buka ABC Grand Space. Coin, jajan coin. Pasti lah? Waffle coin. Sedap tak? Sedap? Aku suka. Ha? Panas-panas tu tengok. Panas-panas. Coin yang viral tu. Kat Jepun. Try. Rasa dia macam sebiji macam kau makan wafer lah. At first rasa macam pancake tapi bila dah kena dengan cheese tu rasa macam just nice. Dah takoyaki pula. Okey je. Alhamdulillah kenyang. Aku tak sure lah mic aku dengar ke tak ni. Aku baru lepas charge mic aku. So basically tadi baru lepas settle makan kebab. Memang syahdu gila kebab dia. Panas-panas, pedas-pedas. Makan waktu sejuk pula macam ni kan. Ada kedai kebab Turki lah memang famous kat situ. Lepas tu beli coin apa yang viral tu. Bukan macam kalau kau makan tepung, dalam tu ada cheese. Macam tu je. Satu lagi aku bukannya penggemar ni ke? Wah ni kedai apa? Megap ni. Comelnya. Kedai comel-comel. Sini kawasan ni memang kalau kau ada duit memang kau boleh
mendunia lah kat sini. And next destination kita nak pergi ke, kita nak pergi ke Shibuya Sky. Beli tiket kat klub. Okay. Kalau kau nak dapat diskaun guna voucher yang ada kat description bawah tu. Actually aku nak masuk ke Shibuya Sky tu waktu sunset lah. Pukul 4.30 macam tu. Lepas tu tiket full hari ni. Even aku dah beli sebelum awal pun dah full hari ni. Alamak, dia punya Lambo. Saya ada lampu neon bawah tu. Macam mana dia ni. Lama dia berhenti macam tu. Macam jalan bapak dia. Sebabkan dia kaya kan. Dah lah. Oh, ni suka Tiger lah. Dia dah sarung lah. Dia pun dah berkenan dah tu. Angkat sikit. Pusing. Hitam-hitam. Nice. Ini aku pun teracun. Ni yang baru latest punya. Stripe tepi ni kan. Nak nampakkan keonitsukaan itu tak nampak lah. Masing-masing tengah memborong. Shopping Onitsuka. Tengah gaji ke penuh semua ni. Second floor dia pun lagi macam-macam design ada kat sini. Sebab kat sini pun collection dia banyak. Collection design. Bukan setakat dia beli. Kali dengan aku pun teracun lepas tengok dia beli. Paksalah try sarung. Tengok okey ke tak okey. Ngam tak ngam. Wah, nampak lagi style. Okey ke tak okey? Alright ke tak alright? Tukang gaya memang dah ngam lah. Siut lah. Aku sebenarnya confused sama ada aku nak pakai yang ni ataupun boot macam ni. Tapi aku sebenarnya berkenan ini lagi. Sebab at least kalau buat ride ke apa, memang nampak lagi style lah, lagi bergaya kan. Daripada bawah kan. Tapi aku punya pun adalah selalu aku ride. Nampak? Macam ni? Dah settle. Ini lagi senang. Ni keras sikit lah. Sama je kat bawah. Yelah, tapi so aku rasa aku akan grab yang ni lah kot. Kali hitam, putih. Okay. I'm sold. 13,500. Lepas tu ada lagi tax free. Dapat agak. Orang suka. Pro tips kalau kau nak shopping kat Tokyo, kat mana lah, make sure kau bawa pasport. Kau akan dapat tax free. Sejuk tak sejuk? So kita nak masuk ke Shibuya Sky. Aku memang recommend korang kalau kau nak atas ni, kau kena beli tiket awal-awal. At least sebulan awal. Kalau tak memang fully book lah. Wah. Cik, tak apa pun. Bag apa semua kita boleh bawa. So kita kena simpan kat locker doang. Dia suasana kat atas rooftop Shibuya Sky Tower. Meriah gila dengan orang. Meriah. Basically semua buat benda yang sama lah. Semua akan keluarkan phone. Tapi benda ni dari aku. Ni dari perhatian aku. Ui, nampak ada show. Ada show ke bulan? Tiba-tiba ada show pula ni. Rasa macam vibe Interstellar pula. Kat dalam lighting tu, dia macam ada satu partikel tau. Aku tak tahu kau nampak ke tak, tapi memang nampak lawa gila. Direct terus tembak ke bulan. Malam ni bulan terang pula tu. Sedap gila kaki. Kaki kau rasa, kembang kencut dia. Aku cakap tak betul. Sejuk-sejuk panas kan. Suam-suam sambil tengok view macam ni. Aku memang recommend korang datang try experience ni dekat Shibuya Sky ni. Tu Tokyo Sky Tree. Tu Tokyo Tower. Tempat ni kan memang serious best untuk kau bawa kau punya partner kau punya wife basically kan. Untuk kau honeymoon ke apa, korang kena datang Shibuya Sky Tower ni Sebab kat sini kan kau dapat duduk layan view the whole Tokyo punya city. Ni kau dapat coffee ni yang lagi ngam ni. So lepas ni kita akan balik ke hotel. Aku nak beli kuda-kuda sikit, beli onigiri, standby untuk esok. Onigiri Seliman tu memang sedap, memang kena dapatkan lagi. And aku harap korang enjoy. Kalau korang enjoy, kau tekan like, share dan subscribe channel aku Senpai. Stay tune untuk next episode hari kedua. Apa yang aku akan buat hari kedua ni memang best gila. Memang best, korang kena tengok. Shiba Inu. Shiba Inu. Wait. Apa itu? What's your name?
You senpai. You senpai. You senpai. You senpai. Hebat champion this group. Alright, you senpai. So this is a trophy. Congratulations, you senpai. From today, you senpai. Arigato. Arigato.